استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد عبد الله وإلى رسول فقيه مقدم محمد بن علي علوي وإلى رسول مهاجر أحمد عيسى وإلى الحبيب عبد الله الشاطري وأولاده الحبيب مهدي الشاطري والحبيب بكر الشاطري وحسن الشاطري حبيب السلم الشاطري وإلى سيد الحبيب عمر بن علي بن أبي بكر الكاف واسم فرعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم ويأسهم بركاتهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وجعلنا من المعروف بسائر الصالحين إلى أن قال: والمسند إليه لا يخلو من أن يكون الأول فاعلا بفعل تام أو شبه نحو زيد وأبوه من قولك حضر زيد العالم أبوه. الثاني أو نائب فاعل أو شبهه نحو عمرو وقدر من قولك أكرم عمرو المرفوع قدره. الثالث أو مبتدأ له خبر نحو الله وهو من المثالين الأولين. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana waftah 'alaina abwabal fahmi والعلم والحكمة كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia daripada Allah pada pagi yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita kesempatan, kekuatan untuk hadir ke dalam pengajian yang barakah, pengajian Al-Balaghah, menggunakan kitab Al-Balaghah karangan Al-Habib Umar bin Alawi bin Abi Bakar Al-Kaf. Ahlan. Boleh faham tak? Jadi pengajian Al-Balaghah ni kata Syekh Al-Akhdari, kata seumpama roh ke dalam jasad. Pengajian kitab Balaghah ni. Kalau kalam yang tiada ilmu ma'ani atau ilmu balaghah ini seumpama jasad tanpa roh. Maka kecantikan yang terjadi di dalam jasad dengan adanya roh. Mencantikkan, menghidupkan kalam-kalam percakapan kita dengan adanya ilmu balaghah. Maka percakapan kita menjadi hidup dengan adanya ilmu balaghah. Seumpama roh yang ditiupkan ke dalam jasad. Baik. Jadi semalam kita belajar berkenaan dengan musnad dan musnad ilaih. Buka ruang sikit dekat Ustaz ni. Tak apa? Tak apa. Jadi apa? Jadi ahlan. Memang tak apa Ustaz. Jadi apa pengajian semalam kita belajar berkaitan dengan musnad ilaih. Saya sebut makna isnad ini adalah dhammu kalimatin ila kalimatin ukhra. Iaitu kita menggabungkan satu kalimah kepada kalimah yang lain. Apa tujuannya? Ala wajhin, di atas cara, di atas jalan yufidal hukum, memberi faedah hukum. Dengan kita gabungkan dua kalimah tadi memberi hukum. Hukum apa? Dia kata hukum subutan atau nafian. Sama ada hukum itu bersifat positif, iaitu tiada penafian, ataupun bersifat negatif, iaitu ada penafian. Boleh faham tak? Contoh yang diberi semalam, Allah mawjudun, Allah ada. Ma huwa ma'dumun. Tidaklah Allah itu tiada. Dengan makna Allah itu ada. Boleh faham? Kemudian saya sebut, dalam perbincangan ilmu ma'ani, yang kita tekankan adalah jumlah raisiyah. Saya sebut semalam, saya tulis di depan, jumlah terbahagi kepada dua. Ada jumlah raisiyah, ada jumlah ghair raisiyah.
Yang perbincangan yang kita bincangkan dalam ilmu ma'ani adalah jumlah raisiyah, iaitu musnad, musnad ilaih. Adapun jumlah ghair raisiyah ni kita tak bincang. Nah, jumlah ghair raisiyah ni adalah qaid pada yang lain, seperti dia adalah mafa'il, dia adalah adawat syarat, dia adalah tawabi'. Nah, maka itu adalah apa orang panggil jumlah ghair raisiyah. Nah, jumlah raisiyah ni jumlah yang mesti ada musnad dan musnad ilaih. Nah, musnad. Sebab tu dia terang kat kita ni, apa itu musnad dan apa itu musnad ilaih. Semalam kita baca musnad. Betul tak? Kita baca semalam musnad. Cuma saya sebut semalam, apakah istilah-istilah yang digunakan pakai dalam ilmu balaghah. Nah, kita guna dalam ilmu balaghah musnad dengan musnad ilaih. Sebenarnya apa tu musnad musnad ilaih? Kalau kita belajar dalam nahwu, sama macam kita kata mubtada khabar. Musnad ilaih itu mubtada, musnad itu khabar. Boleh faham tak? Baik. Bagi tahdir pengajian yang semalam, tengok rakam makna sebab ada mahkum biha, mahkum bih. Dan tengok apa makna dia. Baik, dia kata kat sini kita sambung pengajian semalam. Semalam lupa. Semalam saya lupa nak sebut perkataan y. Y itu isim fi'il mudhari'. Isim fi'il dengan makna fi'il mudhari'. Makna dia apa? Ata'ajjabu. Maksud dia saya merasa kagum, merasa hairan. Y itu ata'ajjabu. Sebenarnya dia bagi 3 contoh kat kita kan. Yang pertama, hayhat. Isim fi'il madhi yang tu. Isim fi'il dengan makna fi'il madhi. Hayhata dengan makna ba'uda. Y. Y itu saya tak sebut semalam. Y isim fi'il mudhari'. Isim dengan makna fi'il mudhari'. Makna dia apa? Ata'ajjabu, saya hairan. Ada banyak lagi contoh-contoh yang lain seperti qad. Qad tu isim fi'il mudhari' tu dengan makna yakfi. Nah, macam mana dalam apa? Dalam syair tu, wa ajmalu minka lam tara qattu 'ainun. Qattu tu. Qat apa maksud qat? Isim fi'il mudhari' dengan makna yakfi. Nah. Lain sila. Baik, amin dengan makna istajib soalan, isim fi'il amar. Baik, hari kita akan baca wal musnadu ilaihi la yakhlu min an yakuna musnad ilaih. Tidak, la yakhlu maksud dia tidak sunyi. Daripada dia itu menjadi yang pertama fa'ilan li fi'lin tamin aw shibhahu. Sama ada itu fa'il bagi fi'il yang sempurna. Semalam kita belajar fi'il yang sempurna itu fi'il yang mempunyai fa'il. Nah, itu fi'il yang sempurna. Fi'il naqis dia hanya ada marfu', tak ada fa'il. Seperti kana, nah, orang panggil fi'il madhi naqis. Nah, fi'il tam ni lahu fa'il. Au shibhahu, atau shibih kepada fi'il tam. Shibih kepada seumpama fi'il tam. Apa seumpama fi'il tam? Isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il. Itu shibhahu. Dia bagi contoh kat sini nah. Nahwa Zaidun wa abuhu min qawlika hadara Zaidun al-alimu abu. Macam mana i'rab dia? Hadara fa'il madhi mabni 'ala al-fathi. Abu fa'il marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi waw. Niyabatan 'an ad-dhammah li'annahu min al-asma' al-khamsah wa huwa mudhaf. Utu dhamir muttasil mabni 'ala ad-dhamm fi mahalli jar mudhafun ilaih. Al-alim dia apa al-alim? Na'at. Na'at bagi Zaid, betul tak? Na'at marfu'. Wa na'tu 'ala marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Dekat sini al-alim tu isim fa'il, dia ya'mal amal al-fa'il. Dia beramal amal al-fa'il. Dia merafu'kan fa'il. Sebab tu i'rab abuhu kat situ fa'il bagi al-alim. Abuhu fa'il marfu' wa 'alamatu raf'ihi waw. Niyabatan 'an ad-dhammah li'annahu min al-asma' khamsah wa huwa mudhaf. Dhamir muttasil mabni 'ala ad-dhamm fi mahalli jar mudhafun ilaih. Baik, di sini bila kita perhatikan musnad ilaih ada 2. Nah, yang kedua-duanya adalah fa'il. Kalau ingat semalam saya sebut, nak tahu mana musnad ilaih, cari yang paling kuat. Dia adalah jauhar. Dia adalah zat. Nah, maqama bi nafsi. Di antara hadara dengan Zaidun, mana zat? Mana perbuatan? Mana sifat? Sifat ini perbuatan lah kan? Zat siapa? Hadara dengan Zaidun. Zaidun tu zat.
Betul tak? Maka dia adalah musnad ilaih. Dia lebih kuat. Al-alim abuhu. Di antara al-alim dengan abuhu, mana zat? Abuhu zat. Alim tu sifat. Nah, maka abuhu itu adalah musnad ilaih. Nah, jadi kalau kita keliru nak cari mana, tengok mana zat, mana sifat. Zat itulah musnad ilaih. Sebab dia adalah musnad ilaih, maksudnya kita sandar kepada dia. Orang yang kita sandar pada dia mestilah kuat. Zat tu kuat. Nah, tak mungkin adanya perbuatan dia terawang macam tu saja. Mesti dia lekat pada satu zat. Ya tak? Baik, Zaidun wa abuhu adalah musnad ilaih. Nah, musnad ilaih, fa'il. Jadi musnad ilaih sama ada dia mestilah fa'il. Fa'il itu sama ada pada sebelum dia adalah fi'il yang sempurna atau sebelum dia adalah isim fa'il. Baik, yang kedua, au naiba fa'ilin au shibhahu. I'rab naibah semua fa'ilan ni semua dia adalah khabar bagi kana yang atas tadi kan. Yakuna tadi tu. Kalau nak tanya apa i'rab dia. Baik, au naiba fa'ilin au shibhahu ataupun musnad ilaih juga terkadang dia adalah naib fa'il ataupun seumpama naib fa'il. Seumpama. Nah. Baik, nahwa dia kata amrun wa qadrun. Min qaulika ukrima amrun al-marfu'u qadruhu. Maksud dia apa? Dimuliakan Amar yang tinggi kedudukannya. Di sini ada dua musnad ilaih. Yang pertama perkataan amrun yang di'arab sebagai naib fa'il bagi ukrima. Ukrima tu pula fi'il, betul tak? Fi'il majhul. Yang kedua qadru tu. Qadru. Dia juga naib fa'il bagi al-marfu'. Al-marfu' tu dia syibih kepada apa? Naib fa'il. Nah, sebab apa? Sebab dia daripada isim maf'ul. Di mana al-marfu'u qadruhu. Nah. Kalau kita i'rab macam mana? Ukrima fi'il madhi majhul mabni 'ala al-fathi amrun naibul fa'il marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Al-marfu'u apa i'rab dia? Na'at. Sifah. Sifah marfu'. Na'at marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Qadru naib fa'il. Nah, naib fa'il bagi apa? Al-marfu' tadi. Kedua-duanya qadru dengan amar adalah musnad ilaih. Yang ketiga, au mubtada'an lahu khabar, atau mubtada' yang mempunyai khabar. Kerana ada mubtada' yang tak ada khabar. Macam mana mubtada' tak ada khabar semalam? Contohnya ada isim fa'il sebelum dia ada hamzah istifham. A'arifun. Nampak? A'arifun akhuka. Nah, ditanya macam tu kan? Maka arifun tu musnad. Sebab apa? Sebab dia mubtada' yang tiada khabar. Dia ada marfu'. Yang dia yaktafi bi marfu'i. Tapi kalau mubtada' yang ada khabar seperti Allah mawjudun, ma huwa ma'dumun semalam, mubtada' yang ada khabar maka dia adalah musnad ilaih. Nahwa Allah, nampak? Allah tu. Dan juga huwa minal misalain al-awwalain, daripada dua contoh yang dibaca awal pada awal kitab tadi. Awal bab muqaddimah fi ma yata'allaq bil isnad tu. Contoh dia bagi Allah mawjud dengan ma huwa ma'dum. Yang keempat, awisman. Musnad ilaih juga terkadang isim bagi kana. Isim bagi kana. Sebab apa? Sebab isim kana ni asal dia mubtada'. Contoh kita kata wa kana Allahu ghafura. Nah, asal dia Allahu ghafurun. Bila masuk kana ni dia macam bos. Nah, dia menolak hukum mubtada' dan khabar, dia jadikan mubtada' itu sebagai isim dia, khabar mubtada' sebagai khabar dia. Nah, jadi asal isim kana itu adalah mubtada', maka dia adalah musnad ilaih. Nah, awisman likana au ihda nadhairiha, ataupun salah satu daripada nadhair ni maksud apa? Maksud dia akhawatiha, saudara-saudara dia lah. Kana amsa adha dhalla bata sara laisa, yang kita mengaji dalam kitab Jurumiyah tu. Nah, sila duduk Ustaz. Nahwa al-mataru. Al-matar. Contoh apa nahwa? Kana al-mataru syadidan. Nah, adalah hujan itu tersangat lebat. Nah, kana al-mataru.
Kana fi'al madhi naqis tarfa'ul isma wa tansibul khabar, al-mataru ismuha marfu' syadidan khabaruha mansub. Nah, asyahid di sini al-matar. Al-matar itu adalah musnad ilaih. Karena dia adalah asal mubtada. Awisman li inna, ataupun isim bagi inna. Masih lagi dalam 4 dah. Ataupun isim bagi inna. Au ihda nazairiha. Nahwa al-matara. Min qawlika innal matara ghazirun. Nah, ghazir dengan makna apa? Kathir. Lebat lah sama. Nah, tadi dia guna syadid, yang ini dia guna ghazir. Ghazir dengan makna kathir. Nah, banyak. Kalau kita kata dalam contoh, ata'uka ya Allah ghazir. Nah, maksud dia kathir. Pemberian kau, anugerah kau wahai Allah tersangatlah banyak. Nah, ghazir. Jadi isim inna asal dia adalah mubtada, maka dia adalah musnad ilaih. Nah, innal matara ghazirun. Mafhum nah ini? Baik, yang kelima, au maf'ul awal. Maf'ul awal. Li dhanna, bagi dhanna. Au ihda nadhairiha, atau salah satu daripada saudaranya lah. Dhanna wa akhawatuha tu kan. Nahwa an-najaha min qawlika dhanantu an-najaha sahlan. Nah, aku beriktikad bahawasanya kejayaan itu mudah. Nah, kejayaan itu adalah mudah. Asalnya an-najahu sahlun, mubtada khabar. Jadi dhanna wa akhawatuha masuk pada mubtada dan khabar. Kalau dalam nahwu kita panggil af'al an-nawasikh. Nah, baik. An-najaha tu adalah musnad ilaih kerana asal dia mubtada. Yang keenam yang terakhir, au maf'ul thaniyan, maf'ul yang kedua bagi ara. Kita sebut semalam dalam alfiyah ada sebut 7 fi'il yang dia menasabkan 3 maf'ul. Ada 7 fi'il disebut dalam alfiyah. Dalam bahasa Arab, maf'ul yang terbanyak ada hanya 3 sahaja. Sama ada 1 maf'ul. Yang kebiasaannya fi'il biasa, ada fi'il yang dhanna wa akhawatuha menasabkan 2 maf'ul, dan ara wa akhawatuha menasabkan 3 maf'ul. Nah, au ihda nadhairiha nahwa a'malahum min qawlihi ta'ala kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. A'mala tu. Nah, mana maf'ul pertama? Himu tu maf'ul pertama bagi yuri. A'mala maf'ul kedua. Hasaratin maf'ul ketiga. A'mala tu adalah musnad ilaih kerana dia adalah maf'ul yang kedua, yang mana dia asalnya sebelum adanya ara adalah mubtada dan khabar. Asal dia a'maluhum hasaratun. Nah, bila masuk ara dia jadi maf'ul yang kedua. Difaham? Kamu macam apa? Wa yatalakhas min zalik. من ذلك الأول أن المسند والفعل وفعل التام والمبتدأ المكتفي بمرفوعه وخبر المبتدأ أو ما أصله خبر المبتدأ واسم الفعل والمصدر النائب عن فعل الأمر. الثاني وأن المسند okay, baik. Jadi yang ni orang panggil da'bul mutaqaddimin. Maksudnya cara penulisan orang kitab orang dulu-dulu. Setelah mana dia terangkan secara menyeluruh, kemudian dia buat talkhis. Dia buat pula ikhtisar untuk memudahkan kita faham. Kemudian dia terang, terang kan. Kemudian dia buat pula kira-kira talkhis. Nah, kesimpulan. Ini yang orang panggil da'bul mutaqaddimin, cara orang-orang terdahulu dalam mengarang kitab. Dia kata wa yatalakhas min zalik, dan terhasil daripada apa yang disebutkan tadi. Annal musnad, yang pertama bahawasanya musnad itu adalah fi'lut tam, fi'il yang mempunyai fa'il. Wal mubtada'u al muktafi bi marfu'ih, dan mubtada' yang tiada khabar, yang hanya dia bergantung ataupun merasa cukup dengan marfu' sahaja. Nak kenal dia, saya kata dia adalah isim fa'il sebelum dia ada apa? Hamzah istifham. Wa khabarul mubtada', dan juga khabar mubtada' au ma asluhu khabarul mubtada', ataupun perkataan yang pada asalnya
adalah khabar mubtada. Seperti khabar kana, khabar inna. Nah. Wasmul fi'il, isim fi'il. Tak kisahlah isim fi'il dengan makna fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar. Masdar an-naib an fi'il amar, dan juga masdar sa'yan fil khair. Semalam tu kan? Sa'yan fil khair. Dia masdar yang mengganti fi'il amar. Ataupun maf'ul kedua bagi dhanna dan juga saudara-saudara dia, dan juga maf'ul ketiga bagi ara dan juga saudara-saudara dia. Yang ni kesimpulan dia. Semua ni adalah musnad. Yang kedua, musnad ilaih. Fa'il. Nah, adalah musnad ilaih. Dan juga naibul fa'il, musnad ilaih. Wal mubtada alladhi lahu khabar, mubtada yang ada khabar, musnad ilaih. Dan juga ma asluhu mubtada, dan asal dia mubtada. Seperti apa? Isim kana, isim inna. Wal maf'ulul awwal li dhanna wa nadha'iriha, maf'ul awal bagi dhanna dan juga saudara-saudara dia. Dan juga maf'ul kedua bagi ara dan juga saudara-saudara dia. Semua itu adalah apa? Musnad ilaih. Difaham? Baik. Wa yanqasimul isnadu ila haqiqatin aqliyah wa majaz aqli. Tengok sini semua. Semalam bila saya sebut dekat semua, bila kita sebut musnad dengan musnad ilaih. Nah. Musnad dengan musnad ilaih. Di antara musnad dengan musnad ilaih ni ada yang dipanggil sebagai irtibat bainahuma. Irtibat bainahuma. Maksud dia, betul ke tengah-tengah ni ada apa persamaan, ketertarikan di antara musnad dengan musnad ilaih. Yang di antara kedua ni lah yang dipanggil sebagai haqiqah aqliyah dengan majaz aqli. Yang ni orang bagi apa ni tengah-tengah ni? Irtibat. Apa bukti ada irtibat bainahuma? Apa bukti dia? Bukti dia, kalau kita kata macam ni contoh. Faham tak? Qama Zaidun. Qama nampak tak? Qama. Maksud dia apa? Qama. Zaidun, nampak tak siapa ni Zaidun? Seseorang bernama Zaid. Kita faham tak? Qama Zaid. Kita nampak gambaran Zaid berdiri. Tapi cuba tengok macam ni. Qama al-ma'u. Qama al-ma'u. Faham tak qama? Faham tak al-ma'u? Air. Tapi boleh bayang tak? Air berdiri. Yang tu yang nama dia irtibat bainahum. Ada di tengah-tengah nama dia irtibat di antara musnad dengan musnad ilaih. Yang inilah yang dipanggil sebagai haqiqah aqliyah dengan majaz aqli yang kita akan bincang. Nah, sebab tu kita kena tahu musnad-musnad ilaih ni, kerana yang ni perbincangan dasar dalam ilmu ma'ani. Nah, berkaitan dengan haqiqah aqliyah dengan majaz aqli. Baik. Dia kata apa? Wa yanqasimul isnad ila haqiqatin aqliyah dengan majaz aqli. Fal haqiqatul aqliyah, apa itu haqiqah aqliyah yang ini? Haqiqah aqliyah hiya, haqiqah aqliyah itu adalah isnadul fi'li, menyandarkan fi'il, au ma fi ma'nahu, ataupun perkataan yang pada makna fi'il, seperti isim fa'il ataupun isim maf'ul. Kita belajar tu. Jadi dia kata ila ma wudi'a lahu, kepada perkara yang memang diletakkan bagi dia. Maksudnya makna dia tu, makna sendiri, bukan makna yang lain. Indal mutakallim, bagi orang yang bercakap, di sisi orang yang bercakap, fil zahiri min halih, pada zahir daripada keadaan diri dia. Baik, kita bagi tengok contoh nah. Bila contoh kita akan faham. Nahwa tajril umuru bima la yashtahil basharu. Nah, tajri dengan makna berlaku, taqa'u. Tajri dengan makna taqa'u, berlaku al-umur, perkara-perkara, bima la yashtahil basharu, dengan perkara yang tidak diingini
Ala yashtahi, maksudnya la yuridu al-bashar. Maksudnya dia kata, sekarang ni berlaku perkara-perkara yang tidak diingini oleh kita. Nah, kadang-kadang kita nak seronok, betul tak? Dalam kehidupan. Dalam kehidupan terkadang berlaku benda-benda yang tak disuka dalam dunia. Itu dunia. Nah. Dunia ni bila berlaku perkara-perkara yang tak disukai, maka itulah dia. Sehingga ulama mensifatkan dunia dalam satu kata-kata, kata innamad dunya dawahi. Hanya saja dunia ni adalah apa? Adalah musibah. Wad dawahi. Tetapi ubat juga adalah dunia. Nah, dengan sebab adanya dunia sekarang ni kita dapat ada keseronokan juga, dapat ibadat, dapat puasa, dawahi. Innamad dunya dawahi, musibah maksud dia. Tapi wad dawahi. Nah. Betul tak? Kemudian dia kata ada yang mensifatkan dunia juga, dia kata naha anhal munahi wal munahi. Maksud orang-orang penceramah suruh kata tinggalkan dunia, tapi keinginan kita dunia juga. Nah, wal munahi. Nah, itu sifat dunia. Baik. Jadi kata kat sini tajril umur bima la yashtahil basharu. Perkataan la yashtahil basharu dengan tajril umur. Nah, tajril umur. Atau kita kata kat sini contoh yang mudah, yashtahil bashar. Tengok pada yashtahil basharu asyahid. Manusia ada sifat syahwat, keinginan. Ada sifat keinginan kan? Maka betul tak kita sandarkan keinginan kepada manusia? Betul tak? Betul. Maka yang tu nama dia haqiqah aqliyah. Kerana sekarang kita menyandarkan perbuatan isytihak tadi, menyandarkan perbuatan isytihak iaitu keinginan, iradah tadi kepada bashar. Yang mana bashar itu mempunyai keinginan. Ila ma wudi'alah. Dia seumpama Allahu Akbar. Ada satu lubang, kita letak benda tu kena pada lubang dia. Nah, masuk dekat lubang dia. Masuk betul lah tu. Kena pada tempat dia. Nah, yang tu orang panggil haqiqah aqliyah. Dia faham tak? Tapi dia kata indal mutakallim fi dhahiri min hal. Sebab apa? Contoh dia kata anbatallahu al-baqla. Kita sebagai seorang Islam kita kata anbatallah al-baqla. Hakikat Allah Ta'ala yang menciptakan al-baql. Al-baql ni maksud apa? Tumbuh-tumbuhan. Betul tak? Kita meyakini macam tu. Betul? Anbatallahu al-baqla. Lain kalau kita kata macam ni, anbata an-nasu al-baqla. Manusia yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan makna asbab. Nah, hakikat kita i'tiqad bukannya manusia yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, cuma asbab dia duk tanam pokok, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Nah, macam kita dah katalah, alhamdulillah makan ubat sihat. Yang tu kita kan orang Islam. I'tiqad kita bukan ubat yang menyihatkan. I'tiqad kita yang menyembuhkan Allah. Jadi kita itu bukan haqiqah aqliyah. Kita menisbahkan sihat kepada ubat. Sedangkan yang menyihatkan, yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, jadi kalau orang kata ubat bagi sembuh, betul tak? Betul juga. Tapi dia majaz aqli akan datang. Nah, tapi orang kata main hakikat. Kan? Dok main hakikat. Kerana yang tu diguna haqiqah aqliyah. Salah kalau kita kata contohnya perkataan yang betul kita kata Allah Ta'ala sembuhkan. Salah kalau kita kata alhamdulillah pergi jumpa doktor, doktor sembuhkan. Salah ke? Tak salah. Kerana yang tu majaz aqli. I'tiqad kita Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Jadi pada perkataan kita sebagai seorang Muslim, terkadang perkara itu adalah haqiqah aqliyah. Bila mana kita letak betul pada tempat dia, tapi kalau tak betul pada tempat dia akan datang, nama dia majaz aqli. Seperti kita kata ubat yang menyembuhkan, kan? Dan juga pomen yang membaiki kereta, kan? Itu semua majaz aqli. I'tiqad kita tetap Allah yang menyembuhkan. Okey, baik. Wal majaz aqli. Tengok majaz aqli pula. Dia kata apa majaz aqli? Huwa isnadul fi'li, menyandarkan perbuatan, au ma fi ma'na, ataupun perkataan yang pada makna fi'il, seperti isim fa'il, isim maf'ul, ila ghairi ma wudi'alah, bukan pada tempat dia. Bukan pada perkara yang patut diletakkan. Macam tadi ada barang dia kata, kotak yang tak kena pada tempat, tak kena pada lubang dia. Nah, orang panggil majaz aqli.
Nah, tapi sebab apa kita letak kat situ? Li'ilaqatin. Ada sebab. Ada perkaitan. Ma'a qarinatin mani'atin min iradatil isnadi ila ma huwalah. Bersama adanya qarinah yang menegah daripada kita menghendaki menyandarkan kepada yang sepatutnya. Maksudnya kita sekarang sandarkan pada perkara yang tak sepatutnya. Tapi bersebab. Sebab tu pula menegah daripada kita letak pada tempat dia. Nah, pada tempat yang betul. Nah. Contoh dia kata kat sini. Nahwa tajri ar-riyahu bima la tashtahi as-sufun. Nah. Tajri ar-riyah. Maksud taqa' ar-riyah. Nah, berlakunya ar-riyah tu maksud dia apa? Angin. Bima la tashtahi as-sufun, dengan perkara yang tidak bersesuaian, dengan perkara yang tidak diingini oleh sufun. Baik, tengok pada contoh tashtahi as-sufun. Sufun tu maksud apa? Jamak safinah, kapal. Kapal ni dia ada perasaan ke? Tak ada. Kalau kita sandarkan keinginan kepada kapal, rasa-rasa betul tak? Tak betul. Bukan pada tempat dia. Nah, boleh faham tak? Bukan pada tempat dia. Boleh? Tapi di sini kalau kita perhatikan, kapal ni bergerak dengan, bila siapa duduk atas kapal? Manusia yang mengawal kapal. Bila angin tolak, ni panggil ilaqah tu. Bila angin tolak, manusia dapat tak kawal? Tak dapat. Sebab tu ada kapal karam kat laut tu. Sebab tu ada kapal. Bila angin tolak kapal, manusia duduk kawal-kawal pun tak dapat nak ni. Maka seumpama kapal tadi, dia itu ada keinginan. Nah, padahal dia tak ada keinginan pun, tapi ada perkaitan dia. Nah, orang yang berada atas kapal itu ada keinginan. Orang yang atas kapal ada keinginan tak? Ada keinginan. Nah, tapi dia tak mampu nak kawal kapal tu, ikutlah angin di mana-mana. Nah, bima la tashtahi as-sufun. Wa nahwa qaulil mu'min, saya kata, dan contoh perkataan orang yang beriman, anbatar rabi' al-baqla. Maksudnya apa? Musim bunga inilah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Oh, dia kata dah datang dah musim bunga. Tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. I'tiqad dia kah? Kata musim bunga yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tak, itu majaz aqli. Nah, majaz aqli yang orang panggil. Nah, kerana dia beriman, i'tiqad bahawasanya Allah Ta'ala yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Boleh faham tak? Baik. Dan dia kata walahu ilaqatun syatta ya'til kalamu 'alaiha fi 'ilmil bayan, dan bagi apa perkara ni ini, isnad ini ada lagi ilaqat. Nah, ilaqat ni maksud apa? Perkaitan-perkaitan syatta. Syatta ni maksud apa? Mutanawwi'ah, yang pelbagai. Syatta ni pelbagai. Min biladin syatta. Nahnu min biladin syatta, kami ini daripada negara yang pelbagai. Nah, syatta maksud apa? Mutanawwi'ah kat sini. Ya'til kalamu 'alaiha, akan datang perbincangan ni di atas majaz aqli dan sebagainya ni dalam ilmu bayan akan datang. Dalam bayan akan ulang sekali lagi perbincangan berkaitan dengan haqiqah aqliyah secara detail dan juga majaz aqli secara detail, insya-Allah. Okey, baik. Yang kita tatbik dengan namuzaj kita tak baca nah. Kita akan terus langkau kepada al-khabar wal insya. Sebelum kita pindah pada al-khabar wal insya, kita nak buat dulu ujian bagi pengajian yang kita mengaji hari ni. Apa kita faham daripada perbincangan musnad dengan musnad ilaih? Apa contoh dia bagi sini? Tamassak bihablil Quran. Nah, tamassak. Tamassak bihablil Quran. Nah, pada perkataan tamassak, mana musnad ilaih? Tamassak, di manakah musnad, di manakah musnad ilaih? Ahsan. Tamassak, fi'il ini sendiri adalah musnad. Fi'il. Tamassak, fi'il amar atau tidak? Tamassak. Dia adalah musnad. Mana musnad ilaih dia? Dhamir.
dhamir anta yang ada dalam ni. Dalam tamassak ni ada dhamir anta dalam fi'al. Tamassak maksud tamassak anta, kan? Dhamir yang mustatir wujuban taqdiruhu anta, kan? Maka anta inilah adalah musnad ilaih. Boleh faham tak? Contoh yang lain. Apa ni? Istansihu. Istansih. Istansihu. Mana musnad ilaih? Istansihu. Ini fi'al amar, nah. Mana musnad ilaih? Aiman. Mana musnad ilaih? Ngantuk lah tu. Dah saya baca baik syair semalam ke? Mana? Lapar apa? Tak makan lagi sarapan. Kata ulama, al-abdu idza ja'a saraq. Seorang hamba tu bila dia lapar dia akan mencuri. Mencuri tak semesti curi makanan. Curi waktu dia. Dia pergi sana, dia pergi sini. Lapar cari makanan, kan? Al-abdu idza ja'a saraq. Dia mencuri waktu. Lapar tak larat, curi waktu. Al-abdu idza ja'a saraq. Seorang hamba ni bila mana dia lapar maka dia akan mencuri. Curi waktu ke, curi tenaga ke, curi apa ke. Wa idza syabi' fasaq. Tapi kalau waktu dia kenyang, dia jadi fasik pula. Buat dosa lah pula. Dah kenyang. Itu antara kalimah yang akan disebut dalam ilmu badi' nanti. Dia comel je. Wa idza ja' apa tadi? Saraq. Wa idza syabi' fasaq. Istansih musbat. Asal-asal mana? Istansih fi'il itu musnad. Dhamir dalam itu adalah musnad ilaih. Ha ni jumlah ghair raisiyah. Sebab dia maf'ul saya kata tadi. Yang ni tak ada kaitan. Hu ni tak ada kaitan. Kerana dia adalah jumlah ghair raisiyah. Saya kata dah, yang kita bincang musnad ilaih adalah jumlah raisiyah sahaja. Jumlah ghair raisiyah seperti ada wa syarat, ada in ke, ada ma, nafi ke, ada maf'ul banyak-banyak, ada tawabi', semua tak kira. Yang kita tengok adalah musnad ilaih. Boleh faham tak? Okey. Sebenarnya contoh tu latihan ni untuk menguatkan apa yang kita mengaji tadi. Baik, tapi sebab kita ni tebal, jadi kita tak bacalah semua tatbik, semua contoh-contoh yang ada lah. Kita tengok semua pada muka surat. Kalau saya 32 lah. Bab yang pertama al-khabar wal insya. Dalam ni pengarang kita Al-Habib Umar bin Abi Al-Kaf, dia kata kat kita, dia buat satu mukaddimah dan 6 bab. Susunan dia. Baca. Al-babul awal al-khabar wal insya. Ayo. الخبر والإنشاء. الكلام قسمان، خبر وإنشاء. الخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، كسافر محمد وعلي مقيم. والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله ذلك، كسافر يا محمد وأقم يا علي. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi al-babul awal, bab yang pertama dalam ilmu ma'ani adalah berkaitan dengan khabar dengan insya. Khabar tu apa? Insya tu apa? Baik, dia kata al-kalamu qisman. Percakapan itu terbahagi kepada, percakapan kita semua terbahagi kepada dua. Sama ada berbentuk khabar ataupun berbentuk insya. Fal khabar, dia kata perkara khabar ini ma yasih an yuqala liqailihi innahu sadiqun fihi fil khabar au kadhibun. Maksudnya boleh kita kata betul ataupun salah. Perkataan kalam yang boleh, yasih dengan mana boleh, yajuz untuk dikatakan kepada yang menyebut perkataan tadi bahawa dia ni betul ataupun salah. Betul ataupun salah. Tapi dengan syarat kita tidak memandang kepada siapa yang sebut. Biqat'in nazar kepada qail, orang yang berkata. Siapa yang berkata? Boleh tak? Dan juga apa yang dikata. Tidak memandang kepada orang yang mengata, yang menyebut perkataan dan apa yang dikata. Hanya memandang kepada jauhar lafaz.
Memandang kepada jauhar lafaz tadi. Zat lafaz sahaja. Tidak pandang siapa yang sebut, apa yang disebut. Sebab kalau kita pandang siapa yang sebut dan apa yang disebut, kita akan kata yang ni betul. Contoh, Rasulullah yang sebut. Takkan kita kata bohong. Nah, memandang kepada zat Rasulullah. Bukan memandang lafaz. Nah, maka kita akan kata yang ni kalam betul. Nah. Ataupun kita memandang kepada apa yang disebut kalam Rasulullah itu disebut oleh Ustaz Muaz. Kita percaya ni kalam Rasulullah. Ayat Al-Quran yang disebut, ni kalamullah. Maka kita bila mana apa yang dibaca ataupun siapa yang berkata, maka kita akan kata kalam ni benar. Tapi yang dimaksudkan dengan khabar di sini hanya memandang kepada jauhar lafaz. Zat lafaz tu sahaja. Boleh faham tak? Jadi boleh kita kata betul ataupun salah. Seperti apa? Safara Muhammadun wa Aliyun muqimun. Safar Muhammadun dengan Ali muqim. Safara Muhammadun dengan Ali muqim. Maka yang ni orang panggil khabar, bukan insya. Sebenarnya yang dalam perbincangan ilmu ma'ani hanyalah khabar dan juga insya. Insya tapi ada dua, insya talabi dengan insya ghair talabi akan datang. Nah, yang dibincangkan adalah insya at-talabi. Nah. Wal insya apa dia? Wal insya ma la yasih an yuqal liqailihi zalik. Maksud dia percakapan yang tidak boleh untuk kita sebut kepada orang yang berkata itu dia ni betul atau salah. Contoh arahan. Dia kata Ustaz Bahar, uktub, tulis. Kita kata betul ke tulis? Betul ke tulis ni? Tak, tu arahan. Arahan ni kita tak perlu kata betul atau salah. Kerana itu adalah arahan, bukan khabar. Boleh tak? Itu contoh akan datang nanti. Seperti dia kata apa? Safir ya Muhammad. Safar kamu wahai Muhammad. Maka ini nama dia insya. Insya ni adalah perkataan yang kita tak boleh kata betul ataupun salah. Maksud ni adalah perintah untuk kita safar. Safir ya Muhammad. Nah. Aqim ya Ali. Aqim dengan makna apa? Duduk kat sini. Muqim kat sini wahai Ali. Nah. Yang tu perintah. Bukannya kita kena kaji pula. Apa dia ni betul ke tak betul ni? Percakapan ni. Aqim ni adalah perintah untuk kita bermukim. Nah, maka dia adalah kalam insya yang bukan untuk kita kata betul ataupun tidak. Dia kata wal muradu bi sidqil khabar, yang dimaksudkan dengan khabar yang benar itu mutabaqatuhu lil waqi', yang bersesuaian ataupun yang kena dengan realiti. Maksudnya dia kata safara Muhammadun, maka bila kita tengok kita betul dah Muhammad tu safar. Betul, maka itu adalah orang panggil sidqul khabar. Khabar yang betul. Wa bikizbihi, dan juga apa tak betul atau tipu tu adamu mutabaqati al-khabar lil waqi'. Lahu lil waqi'. Mutabaqatuhu tu kembali, mutabaqatihi tu kembali kepada al-khabar. Hu yang kedua kembali kepada waqi'. Maksud dia apa, bila mana dia kata safara Muhammadun, Muhammad safar, dia tengok Muhammad ada je kat depan kita, maka kalam tu tipu. Boleh faham tak? Kalau tidak kena dengan realiti. So dia kata fajumlah safara Muhammadun, jumlah perkataan safar Muhammad, in kanatin nisbah al-mafhumah minha, sekiranya nisbah yang difahami daripada jumlah tersebut safar Muhammad tadi mutabaqatan lima fil kharij, bersesuaian dengan realiti, betul-betul dia musafir, fasidqun, maka itu adalah benar. Wa illa, tapi kalau tidak bertepatan dengan realiti, fakizbun, maka itu adalah atau fakazibun, maka itu adalah tidak betul. Boleh tak? Baik. Boleh tak? Boleh faham tak kat situ untuk sekarang setakat ni? Senang je kan? Okey, baik. Buka muka surat 36. Ada sebelum al-mabahas al-awwal. Al-kalamu 'ala al-khabar. Ada tak? Barah. Dia kata al-kalam 'ala al-khabar, yanhasirul kalamu 'ala al-khabar huna fi thalathati mabahis. Dia kata terangkumi percakapan, perbahasan di atas khabar ini di atas 3
perbahasan. Pertama dia kata taqsimuhu ila jumlatin ismiyah wa jumlatin fi'liyah. Nanti khabar ini sekarang ni macam ni, tengok ni. Dia sebut al-kalam. Al-kalam pecah pada dua. Ada nama dia al-khabar, ada nama dia al-insya. Kita tahu al-khabar ni ma yasih an yuqal liqa'ilihi sidqun annahu sadiq aw kadhib. Yang ni pula ma la yasih an yuqal lahu dhalik. Nah, insya. Khabar ni pula dia kata dia akan terangkan tiga. Khabar ni akan pecah tiga nah. Pertama, mabahas pertama berkaitan dengan jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Khabar ni ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kemudian yang kedua, wal gharadu min ilqa'ih. Apa tujuan daripada kita memberikan khabar? Ilqa' dengan makna apa? I'ta' al-khabar. Sebab apa kita bagi khabar tu? Yang ketiga, kaifiyatu ilqa'ih, bagaimana kita melantun ataupun memberikan khabar kita. Dia ajak cara kita nak memberi khabar. Perlu letak taukid ke? Tak perlu letak taukid ke? Akan datang. Nah, jadi dalam khabar ini ada tiga perkara yang akan diberitahu oleh pengarang kitab. Yang pertama, khabar ini ada jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, yang kedua, gharad, tujuan daripada kita melantunkan ataupun memberikan khabar. Yang ketiga, bagaimana kita memberikan khabar kepada orang. Nah, InsyaAllah ini kita akan belajar pada pengajian akan datang. Minggu depan insyaAllah. Al-Mabhasul Awal fi taqsimil khabar ila jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Allahu a'lam bis-shawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Siapa nak qasidah ini? Sama, tak apa. Saya tak mau. Asal akhir sebelum rasanya dia apa macam mana? Istansih, ayuh. Istansih. Ada tak ada istansih satu maf'ul je. Istansih fi'il amar. Kemudian fa'il dia mustatir. Wujuban taqdiruhu anta kan. Hu tu maf'ul bihi dia yang pertama. Mana? Satu maf'ul saja. Yang ada dua maf'ul ni zanna wa akhawatuha. Zanna dengan saudara dia. Selain daripada itu satu maf'ul saja. Faham tak? Soalan lain? Yang kata tadi haqiqah aqliyah. Kalau jangan menjenahu. Kalau bainal mubtada'i wal khabari dia ikhtilaf mafhum ittihad masalah. Ikhtilaf al-mafhum ittihad masalah. Contoh Zaidun qa'imun. Macam mana kata ikhtilaf al-mafhum? Saya kurang maklum kat saya pun tak mendalami sangat nahwu kan. Jadi kalau yang kata ikhtilaf mafhum, cuba bagi contoh saya sebab saya kurang faham. Nah. Zaidun qa'imun. Ya, ada ibarat macam tu noh. Ya, Allahu a'lam. Tak tahu. Ya. Hasan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu. ربي خلقها من نور فيه احترام فيه تيرام ناداه أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين ربي خلقها من نور فيه احترام فيه تيرام
ناداه أقبل يا مختار أنت الآمن أنت الآمين لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام وقد دنا من ربي الباهي الجليل وقد دنا من ربه الباهي الجليل ربي خلقها من نور في احترام في احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الآمن أنت الآمين ربي خلقها من نور في احترام في احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام صل على باهي الأنوار عين اليقين صل على باهي الأنوار عين اليقين ربي خلقها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الآمن أنت الآمين ربي خلقها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الآمن أنت الآمين اللهم صل وسلم وبارك